Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umar Hanif bin Safian. Nombor pelajar 8312013503504501. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengurusan pembuatan dengan kemudian bagi subjek EBTD Part 103 Pembangunan Produk Baru. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan pendekatan pemilihan konsep untuk pembangunan produk dengan integrasi kemampanan. Produk yang dibincangkan ialah AI Enable Surveillance Drone System untuk pertanian pintar yang menggabungkan AI, Computer Vision, GPS tagging dan cloud data untuk membantu pemantauan ladang secara lebih lengkap, tepat dan sistematik. Fokus utama ialah bagaimana konsep ini dipilih menggunakan PASH Matrix, Weather Decision Matrix serta bagaimana pemilihan awal ini memberi kesan kepada keseluruhan proses pembangunan produk. Dan kita akan membincangkan latar belakang dan isu utama dalam slide yang kedua. Produk ini dibangunkan kerana sektor pertanian masih menghadapi beberapa cabaran utama yang kritikal. Antaranya ialah pemantauan ladang secara manual yang masih mengambil masa yang lama, kekurangan tenaga kerja serta kelewatan dalam mengesan penyakit tanaman. Penyakit hanya dikesan apabila sudah berada pada tahap serius dan ini boleh menyebabkan kerugian hasil yang tinggi. Oleh itu, sistem drone berasaskan AI dicadangkan mengautomasi proses pemantauan. Sistem ini mampu mengambil imej ladang, menganalisis kesihatan tanaman, mengira buah, mengesan makhluk perosak dan menyimpan data dalam cloud. Dari sudut kemampanan, pendekatan ini mampu membantu mengurangkan pembaziran masa, tenaga kerja dan import pertanian di samping meningkatkan ketepatan keputusan ladang. Konsep alternatif. Kita akan membincangkan ini dalam slide yang ketiga. Sebelum konsep dipilih, 3 alternatif utama telah dianalisis. Konsep pertama ialah AI Enable Surveillance Drone System yang menggunakan drone bergerak untuk mengumpulkan data ladang secara fleksibel. Konsep kedua ialah Fixed CCTV dan IoT Tower Monitoring yang menggunakan kamera statik dan sensor di lokasi tertentu. Walaupun stabil, ia mempunyai limitasi dari segi liputan kawasan. Konsep ketiga ialah Satellite Based Crop Monitoring yang sesuai untuk kawasan luas tetapi kurang tepat untuk analisis pada tahap pokok individu. Semua konsep ini dinilaikan berdasarkan ketepatan data, kos pembangunan, kesan kepada alam sekitar, kebolehlaksanaan teknikal, scalability dan penerimaan pasaran. Slide seterusnya ialah kita akan membincangkan PASH Matrix. Ini adalah slide keempat. PASH Matrix digunakan untuk membandingkan semua konsep dengan kaedah pemantauan manual secara rujukan. Setiap konsep dinilai sama ada lebih baik, sama atau lebih lemah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kaedah ini membantu mengenal pasti kelebihan dan kekurangan setiap konsep secara lebih sistematik. Hasil analisis menunjukkan bahawa AI drone mempunyai kelebihan yang ketara dari segi ketepatan data,
kerana penggunaan AI dan imej digital serta kelajuan pemantauan kerana ia boleh meliputi kawasan yang luas dalam masa yang singkat. Selain itu, dari aspek kemampanan, sistem ini membantu mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manual dan membolehkan pengesanan awal tanaman serta penyakit dan perosak. Namun terdapat juga cabaran seperti kos pembangunan yang tinggi serta keperluan kepakaran teknikal untuk operasi sistem. Walaupun begitu, secara keseluruhan AI drone dipilih kerana kelebihannya lebih dominan berbanding kekangan yang wujud. Slide 5 kita akan membincangkan weighted decision matrix. Weighted decision matrix digunakan untuk menilai konsep secara lebih objektif dan dengan memberi pemberat kepada setiap kriteria berdasarkan kepentingan. Dalam kajian ini, kesan alam sekitar, kebolehlaksanaan teknikal dan ketepatan data diberi pemberat yang lebih tinggi kerana ia paling kritikal dalam memastikan kejayaan produk mampan. Sebagai contoh, kesan alam sekitar penting kerana produk ini perlu mengurangkan pembaziran sumber dan menyokong penggunaan teknologi yang lebih efisien. Ketepatan data pula penting kerana keputusan ladang bergantung sepenuhnya kepada maklumat yang dihasilkan oleh sistem. Hasil analisis menunjukkan AI drone mendapat skor tinggi kerana ia menawarkan keseimbangan antara prestasi teknikal, kemampanan dan potensi pasaran. Sebaliknya, CCTV IoT mempunyai limitasi liputan manakala sistem satelit kurang sesuai untuk analisis terperinci pada tahap pokok individu. Slide ke-6 kita akan membincangkan tajuk kesan pemilihan konsep. Pemilihan konsep memberi kesan langsung kepada keseluruhan proses pembangunan produk. Ini termasuk spesifikasi teknikal seperti kamera, sistem AI, GPS tagging, bateri dan cloud storage. Ia juga mempengaruhi kos pembangunan kerana sistem AI memerlukan pelaburan dalam perkakasan, perisian dan data. Walaupun kos tinggi, ia dianggap sebagai pelaburan jangka masa panjang kerana potensi pasaran dalam pertanian pintar sangat besar. Selain itu juga, ia mempengaruhi strategi pemasaran kerana produk ini perlu diposisikan sebagai penyelesaian pintar dan bukan drone biasa. Slide 7 kita akan membincangkan reka bentuk dan prototipe. Pemilihan konsep ini memberi kesan kepada reka bentuk dan prototipe. Drone perlu reka ringan, stabil, cekap tenaga supaya dapat beroperasi lebih lama di ladang. Ia juga dilengkapi kamera resolusi tinggi dan sistem AI yang mampu dilatih untuk analisis tanaman. Prototipe perlu diuji menggunakan komponen sebenar untuk memastikan fungsi dalam keadaan ladang sebenar. Dari aspek kemampanan, reka bentuk modular penting supaya komponen boleh diganti tanpa menukar keseluruhan sistem, sekaligus mengurangkan sisa elektronik. Slide 8 kita akan membincangkan ujian dan pengesahan. Fasa ujian melibatkan ketepatan pengesanan penyakit, pengiraan buah, anggaran kematangan dan kestabilan penerbangan, ketahanan bateri, GPS dan cloud data. Semua ini penting untuk memastikan sistem benar-benar berfungsi dalam keadaan sebenar. Pengesahan dilakukan dengan membandingkan sistem ini dengan kaedah manual dari segi ketepatan dan kelajuan.
kompetensi. Jika hasilnya lebih baik, konsep ini boleh diteruskan ke peringkat komersial. Slide 9 kita akan membincangkan tajuk pengenalan pasaran. Pada peringkat pengenalan pasaran, konsep mampan membantu peningkatan keyakinan melalui demonstrasi dan projek perintis. Produk ini memberi nilai dari segi pengurangan kerugian hasil, peningkatan kecekapan operasi dan penggunaan sumber yang lebih optimal. Ia juga membantu membina imej syarikat seperti inovatif dan bertanggungjawab dalam industri pertanian pintar. Slide 10, kita akan membincangkan pertumbuhan pasaran. Dalam fasa pertumbuhan, produk boleh dikembangkan melalui model jualan langsung, langganan cloud dan pemantauan ladang. Data yang dikumpulkan juga meningkatkan ketepatan model AI dari masa ke semasa. Selain itu, kos per unit akan menurun melalui economies for scale, menjadikan produk lebih kompetitif di pasaran. Konsep mampan juga menjadikan produk ini lebih sukar ditiru kerana ia berkembang bersama ekosistem data dan AI. Dan slide terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya, pemilihan konsep mampan memainkan peranan penting dalam keseluruhan pembangunan produk. Push Metric membantu menilai konsep pada peringkat awal, manakala Weighted Decision Metric memastikan keputusan lebih objektif dan berasaskan data. Konsep yang dipilih memberi kesan reka bentuk, prototype, ujian, pengesahan dan strategi pemasaran. AI-enabled surveillance drone system dipilih kerana ia menggabungkan teknologi moden dengan prinsip kemampanan secara seimbang. Sekian, terima kasih daripada saya.